sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tuan-tuan yang beriman, program transformasi Desa Pahang Trust 2025, satu program kaliber kesihatan komuniti Zon Seri Semantan dan Sonsang, anjuran Perpadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang akan diadakan seperti tetapan berikut. Tarikh 14 hari bulan 6 2025, Sabtu besok pagi, masa mula jam 7.30 pagi hingga 1 tengah hari. Lokasi di Dewan Serbaguna Seri Sonsang Kemerlu, depan Sembang 3 Lubuk Kawah. Saya ulang, satu program transformasi Desa Pahang Trust 2025, Karnival Kesihatan Komuniti Zon Seri Semantan dan Sonsang, anjuran Perpadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang diadakan seperti berikut. Tarikh 14 bulan 6 2025, besok pagi, mula 7.30 hingga pukul 1. Lokasi di Dewan Serbaguna Seri Sonsang Kemerlu di Sembang Lubuk Kawah. Dan antara atau cara program yang diadakan adalah satu, sinematografi, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi, derma darah, pameran kesihatan gigi, kaunseling kesihatan, dan ahli sekali cabutan berbuah. Oleh itu, semua jemaah yang dimuliakan dijemput hadir beramai-ramai program tersebut, insya-Allah pagi besok. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahil qail wal qad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Mari kita bersama-sama meningkatkan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Sidang jemaah sekalian, khutbah hari ini bertajuk membangun kepribadian karamah insaniah. Sebenarnya guru yang disambut pada setiap tahun, guru dan orang berilmu, ia adalah menyambung risalah Rasulullah SAW yang diangkat martabatnya oleh Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang bermaksud Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Guru bukan hanya sekadar menyampai ilmu, malah merupakan arkitek pembangunan ummah dalam membentuk akhlak dan sahsiah manusia. Guru juga individu yang tidak pernah lelah berkorban demi masa depan generasi yang akan datang. Marilah kita merenungi sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq, yang bermaksud sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sejak sebelum merdeka, pondok, madrasah dan sekolah menjadi institusi pendidikan yang memainkan peranan besar dalam masyarakat kita. Ia bukan sahaja tempat menimba ilmu, tetapi juga pusat pembentukan karakter, perteraskan adab, akhlak dan integriti.
cabaran ini diterajui oleh para murabbi atau guru yang ikhlas dan penuh dedikasi. Mereka mengkilap potensi anak-anak bangsa menjadi insan berkualiti yang berakhlak mulia. Namun kita perlu sedar bahawa tanggungjawab mendidik bukan hanya terletak di bahu guru. Bahkan setiap daripada kita, sama ada ibu bapa, ahli masyarakat atau pemimpin, mempunyai peranan penting dalam menyokong pendidikan dan peruntukan generasi pertama dulu. Anak adalah amanah Allah kepada kita, maka marilah kita bersama-sama memastikan bahawa persekitaran kita, persekitaran mereka dipenuhi dengan nilai murni yang akan membentuk insan berkarakter mulia. Sedang Jumaat sekalian, seiring dengan perkembangan zaman, adab dan akhlak generasi muda kini juga semakin diuji. Kehidupan yang semakin terbuka, kemajuan teknologi, internet, pengaruh media sosial dan gaya hidup moden telah mengubah cara berfikir serta cara generasi muda berinteraksi sesama mereka. Perubahan ini turut memberikan kepada cara bercakap, cara menghormati guru dan cara berkomunikasi di dalam serta di luar sekolah. Keadaan ini menjadi satu cabaran kepada guru untuk mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam menyeimbangkan pengaruh positif dan negatif teknologi agar generasi muda dapat memanfaatkan ilmu secara beradab dan berakhlak mulia. Dalam tradisi keilmuan Islam terdapat satu ungkapan yang mengatakan adab dahulu kemudian ilmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya adab sebelum seseorang itu mencapai ilmu yang tinggi. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu la dina lahu, wa man la war'a lahu la zulfa lahu." Yang bermaksud, sesiapa yang tidak ada adab pada dirinya, maka dia tidak akan mendapat ilmu. Sesiapa dia sabar pada dirinya, maka tidak sempurna agamanya. Dan sesiapa tidak wara', maka tidak ada kedudukan untuknya. Realitinya hari ini, profesi guru tidak hanya berdepan dengan cabaran adab dan akhlak murid, tetapi turut menjadi tumpuan bagi ibu bapa dan masyarakat umum. Walaupun profesi ini sangat mulia di sisi agama, ia sentiasa diuji dan menjadi bahan perbualan, terutamanya di media sosial. Setiap tahun berbagai isu dibangkitkan di media sosial melibatkan profesi guru dan secara tidak langsung mengundang reaksi negatif dalam kalangan masyarakat. Sedang Jumaat yang dikasihi saudara, perkara yang disebut tadi boleh membawa kesan buruk pada akhlak dan cara berfikir generasi akan datang. Ini kerana menghormati guru sebenarnya melambangkan penghormatan masyarakat kepada anda. Jika masyarakat hilang rasa hormat kepada guru, nilai ilmu dan kepentingan pendidikan juga akan semakin pudar dalam kehidupan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Laisa min ummati man lam yuhilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rifu li'alimina haqqahu." Yang bermaksud bukanlah dalam kalangan umatku mereka yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dalam kalangan kami, mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil dalam kalangan kami, dan mereka yang tidak memberikan hak kepada orang alim dalam kalangan kami. Kepada para guru yang dihormati, teruskan usaha anda mendidik anak bangsa dengan penuh dedikasi. Jangan mudah berputus asa walaupun berdepan dengan berbagai cabaran. Ingatlah, membimbing dan mendidik seseorang dengan ilmu dan akhlak yang baik adalah satu amalan mulia yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Taala, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Sidang
itu masyarakat perlu mengangkat profesi ini di tempat yang selayaknya. Kedua, masalah adab dan akhlak dalam kalangan murid perlu diselesaikan secara bersama. Ibu bapa memainkan peran penting dalam mengajar adab sejak kecil di rumah, sementara guru akan meneruskan tugas tersebut di sekolah melalui bimbingan, teguran dan disiplin. Ketiga, guru perlu menghayati peranan sebagai pembimbing dalam mendidik anak bangsa sambil terus menambah ilmu dan kemahiran agar seiring dengan perubahan zaman. Sementara di tahun 2025 ini, mari kita mendoakan kesejahteraan semua guru sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Semoga ilmu dan etika mereka menjadi pahala dan kehidupan mereka sentiasa dirahmati Allah Ta'ala serta dimudahkan urusan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك ببركة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan yang munkar supaya mendapat redha Allah Azza wa Jalla di dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang semoga dirahmati Allah, Allah Ta'ala menyuruh kita melaksanakan Islam secara keseluruhan sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang telah nyata. Dalam konteks kesyumulan Islam, mengenai ummah melalui zakat dan wakaf merupakan unsur
unsur yang penting, lebih-lebih lagi untuk memajukan ekonomi Islam di negeri kita. Kerajaan mewakili Paduka Baginda Sultan Pahang, pimpinan kerajaan negeri dan Majlis Agama Islam dan Adat Asal Melayu Pahang amat aktif dalam menghadirkan dan terlibat dalam pembangunan sosial umat Islam. Ini semua berkat sumbangan zakat dan wakaf berurusan umat Islam kepada pusat perubahan zakat Pahang dan wakaf Pahang melalui potongan gaji, pindahan wang atau pembayaran tunai di kaunter yang membolehkan nasib umat Islam terus dibela. Pada kesempatan ini, Khatib menyeru masyarakat Islam di negeri Pahang menjauhi ejen-ejen penerimaan zakat luar Pahang yang menjanjikan kurangan 50% kepada ejen-ejen tersebut. Mereka menghalalkan percobaan sebegini tanpa mengambil kira mudarat golongan asnaf di negeri Pahang yang kita sayangi. Jawatan kuasa penerimaan hukum syarab negeri Pahang telah memfatwakan haram percobaan sebegini dan telah sempurna diwakilkan fatwa ini, sekaligus menjadi kesalahan jenayah syar'i bagi mana-mana umat Islam menjadi ejen bagi pihak luar dan boleh didakwa di mahkamah syariah. Demikian juga Khatib yang mengingatkan mengenai kitab mewakili Paduka Baginda Sultan Pahang agar pencerobohan tanah kerajaan dihentikan segera. Ini bagi memastikan hasil bumi Pahang tidak terus dirongkok, membiarkan pencerobohan sebegini, termasuk mencabut prinsip hifzul mal, penjagaan harta dalam maqasid syariah, dan mencabar peranan ulil amri dalam memelihara keadilan dan kemaslahatan ummah. Mengatasi masalah ini, pihak kuasa yang bertanggungjawabkan mestilah melaksanakan penguatkuasaan secara tegas, telus dan berintegriti, berpastikan prinsip nisbah dan amal ma'ruf nahi munkar dilakukan secara konsisten. Rakyat jelata hendaklah bekerjasama menyalurkan maklumat berkenaan sebarang percobaan yang berlaku. Ingatlah, membiarkan kerosakan di bumi boleh membawa kepada bala dan azab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah A'raf ayat 56 yang bermaksud, dan janganlah kalian membuat kerosakan di atas muka bumi setelah ia diperbaiki. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil arba'ati khulafa'ir rasyidin saadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم التوفيق والهداية على هذه البلاد الإسلامية ووحولي بينك وبين سلطان Pahang السلطان عبد الله علي الدين المصطفى بلا شك ابن المرحوم سلطان الحاج أحمد شاه ولسمو ولي عهده وولي وتمويه تنكو مصطفى Pahang تنكو حسن إبراهيم عمانشاه ابن سلطان عبد الله علي الدين المصطفى بلا شك. Ya Allah, bolehkanlah wahuli Paduka Baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang melimpahi cahaya petunjuk, serta letakkanlah baginda pada jalan yang lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirk wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fi Masjid Al-Aqsa wa huwa haqqul aziz ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq baladana khassa wa maliza 'amma وسائر بلاد المسلمين السخاء والنمى والرخاء واصرف عنا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع انواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
سمع الله لمن حمده اللهم إنا نسألك في محرومنا إلى نجعلك من مشهورين اللهم بدل شكرهم اللهم جمعهم شتت كلمتهم سجد أقدامهم سجد عليهم كما من جهادك يا الله يا جبار يا مستقيم يا الله يا الله يا الله اللهم أنزل الكتاب في السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله